Okey, satu lagi adalah isytihar harta atau perisytiharan harta. Untuk isytihar harta ni, kebanyakan kita sebagai penjawat awam, kita tak tahu macam mana untuk isytihar harta. Sebenarnya untuk isytihar harta ni, sebenarnya korang tak perlu isi secara hard copy sebenarnya. Kebanyakan staf kerajaan ni dia tak tahu. Sebenarnya isytihar harta ni kita boleh melalui hermis. Bukan boleh, maksudnya hendaklah melalui hermis. Kena mohon, kena isi. Lepas tu dekat hermis tu kita boleh buka apa dokumen yang diperlukan. Okey. Selepas itu barulah kita lampirkan dokumen yang diperlukan tu. Apa yang dia nak, dokumen pengenalan diri, sebagai contoh, ataupun berkaitan dengan kenderaan, sebagai contoh geran, ataupun dokumen-dokumen yang jual beli, lepas tu jadi kebanyakan pegawai kerajaan dia tidak tahu benda ni. So untuk isytihar harta, sebenarnya benda yang paling penting adalah korang sediakan dokumen yang mencukupi, kemudian barulah upload dekat korang punya hermis tu, and then hantar kepada penilai. Lepas tu barulah korang boleh jana hermis macam asal, macam biasa. Itu je. Terima kasih.